Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang bagaimana UMNO ditubuhkan. Tetapi kali ini Yusuf akan mengajar sambil menyanyi. Dia agak cringe sikit, tapi Yusuf nak cuba menjadi orang yang berani membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Jadi jom kita nyanyi dekat tempat awam. 1, 2, 3. Selepas kekalahan Jepun masa Perang Dunia Kedua, BMA ditubuhkan pada 12 September 1945. Mereka cuba mengembalikan kestabilan dan keamanan, dan juga mendapat kepercayaan rakyat, namun mereka gagal. Jadi British menubuhkan gagasan Melayu-Yan bagi menggantikan kecewaan BMA. Ia diketuai oleh Major General Afon dan Setiausaha John Henry Hall. Mereka menguasai tanah Melayu melalui kertas putih 6274. Jadi semua negeri di tanah Melayu disatukan dan ditadbir oleh Governor British. Selama itu prinsip jus soli dijadikan asas kewarganegaraan Melayu-nya. Setelah mengendalikan sistem yang baru, British cuba mendapatkan tanda tangan Sultan. British menghantar wakilnya iaitu Sir Harold McMichael untuk dapatkan tanda tangan Sultan. Bagi menyempurnakan misi ini, British menghantar Hasty Whelan untuk menghadap raja-raja Melayu. Tugasan mulia dijalankan pada 8 hingga 29 September 1945. Pada 11 Oktober 1945, McMichael mendapatkan tanda tangan Sultan. Berhubungan dengan Johor, lepas itu Selangor datang bahagia pelajaran kena juga negeri Sembilan tak selamat berkunjung ke Dahulu, dan akhirnya Sultan Kelada pada 17 Disember. Dah hilang line dah. Mereka mendesak dan memaksa setiap Sultan Melayu untuk mendatangi tanda tangannya. Jadi itu Yusuf nak ajar kerana bab ni terlalu panjang. Dahsyat dah lagu. Ni first time Yusuf buat lagu tentang suatu subjek. Dan sebenarnya ikutkan, lagu ni lebih panjang untuk menulis daripada buat nota ringkas untuk buat video pernikahan ni. Jadi Yusuf tak tahu kita nak buat lagu lagi ke tak macam ni. Itu sahaja Yusuf nak ajar. Sekian, terima kasih.